Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak masak nasi lemak strawberry yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita perap ayam dahulu. Sediakan beberapa potongan ayam dan perapkan ayam bersama garam, ajino, serbuk kunyit, serbuk kari, serbuk cili dan tepung beras. Ketepikan dahulu dan goreng bila hendak dihidangkan nanti. Seterusnya kita masak nasi lemak pula. Kisar halus lebih kurang 4 biji buah strawberry bersama air dan ketepikan dahulu. Dalam periuk, satukan 4 pok beras yang dah dicuci bersih bersama-sama dengan potongan 1 biji bawang Holland, hirisan 1 inci halia, 2 helai daun pandan, gula dan garam secukup rasa, campuran santan, air dan jus strawberry yang kita kisar tadi, dan sedikit pewarna pink. Kacau sebati semua bahan ni dan masak seperti masak nasi biasa. Sukatan cecair untuk masak nasi mengikut sukatan beras masing-masing. Seterusnya, panaskan minyak masak dan gorengkan kacang tanah yang dah dicuci bersih. Goreng kacang sehingga garing, angkat dan toskan minyaknya. Seterusnya, goreng pula ikan bilis sehingga garing. Angkat dan toskan minyaknya. Untuk sambal strawberry pula, kisar halus 6 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, 2 inci halia, cili padi jika suka pedas, 1 mangkuk kecil ikan bilis, dan air secukupnya. Seterusnya, panaskan minyak masak dan tumiskan sehelai daun pandan, bahan-bahan kisar tadi, dan 7 sudu besar cili bubuk. Tumis semua bahan ni sehingga betul-betul garing. Masukkan sos cili, gula, garam, sedikit kicap manis dan potongan 10 ke 14 biji buah strawberry. Sambung masak lagi sehingga sambal kita agak pekat. Jangan masak terlalu lama supaya buah strawberry kita tak hancur. Saya lebih suka sambal strawberry yang masih ada ketulan buah strawberry dalamnya. Pastikan juga sambal kita cukup rasanya sebelum dihidangkan. Hidangkan nasi lemak strawberry kita bersama-sama dengan telur rebus, sambal strawberry, kacang goreng, ikan bilis goreng, timun dan ayam goreng. Alhamdulillah, nasi lemak strawberry kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.